Memang lasak tau. Korang boleh pusing-pusing macam ni. Dia punya besi ni tak akan bengkok punya. Besi yang jenis fleksibel. Yang ni jaring yang korang boleh lipat. Bila dapat ikan, korang tinggal buka aja macam ni. Dia akan jadi saiz besar dan dekat dalam dia ni luas. Kalau isi udang, isi ikan, udang dia tu dia bebas bergerak. Jadi udang tu dia lambat sikit untuk mati. Sebelum ni saya pakai jut jaring yang jenis kecut. Udang dia tu tak boleh gerak tau. Bila bawa balik rumah, udang dah mati. Jadi saya tukar kepada yang jenis macam ni. Bawa balik rumah, udang masih lagi hidup guys. Kalau korang tengok dia ada 3 ring tau. Sebab yang ni yang paling kecil. Tapi walaupun saiz kecil, yang ni dah boleh isi banyak kilo udang. Kalau korang nak yang lagi besar, korang boleh beli yang 5 layer. Sampai bawah sini memang lagi besar. 3 ring macam ni sesuai untuk orang yang beginner. Yang selalu kumpau memang ngam dah cukup dah yang ni. Bila korang mancing dengan bot, korang tinggal lepaskan je macam ni, terus selam dalam air. Bahagian bawah sini dia akan terus tenggelam tau. Bahagian atas ni je dia akan timbul sebab atas sini dia ada pelampung. Mudah sikit untuk korang tengok, mudah sikit untuk korang angkat. Yang ni dia pakai jaring yang jenis rapat tau. Jadi nak isi udang, tak ada hal. Udang tak akan terlepas punya. Dan pintu masuk dia ni luas tau. Mudah untuk korang isi banyak-banyak. Jadi kalau korang kaki pancing, wajib ada jaring macam ni tau. Mudah untuk simpan dalam beg. Korang boleh pusing-pusing macam ni, dia boleh lasak tau. Boleh jadi saiz lagi kecil. Yang ni saya letak dekat link video. Kalau korang nak grab cepat guys.